Saya personally, saya jenis mudah untuk forgive and forget. Dalam banyak-banyak karya yang saya pernah buat, ini adalah antara naskah yang bila kita baca tu, saya betul-betul berada dalam situasi tu, walaupun kita baru baca dalam keadaan surface saja. The best part is bila cerita ni melibatkan tentang persaudaraan yang sangat rapat, tetapi itulah konflik-konflik yang berlaku tu membuatkan terjadinya cerita ni. Tak apa. Kau tinggalkan aku. Aku tahu mana cik kau. Saya personally kalau ikut dalam cerita ni tahun 1988, saya sendiri pun tak pernah lahir. Saya sangat excited sebab apa? Sebab kita dah bayangkan suasana set kita macam mana, dan yang sebenarnya yang buatkan saya lagi teruja adalah bila kita terlibat dengan kita punya set ataupun set design kita dalam keadaan 80-an, kita punya outfit semua tu sangat teruja dan sangat membantu untuk kami para pemain juga, especially bila kita dah berada dalam outfit macam ni, dengan look yang macam ni dan berada dalam set yang memang nampak pada tahun 80-an tu, itu yang buatkan kita lebih senang untuk berada dalam babak tu. Kau je yang berubah, Im. Kau. Im. Awek kau yang kacau tau, apa cerita? Julia. Sepanjang kerjaya saya dalam bidang seni lakon ni, ini adalah watak yang paling mencabar sekali. Saya tak pernah bayangkan untuk membawa satu watak yang mana dalam cerita tu berkenaan dengan persaudaraan yang sangat kuat between Syafiq, Imran dan juga Laila. Syafiq ni adalah seorang sangat bertanggungjawab, sangat mengambil berat akan keadaan sekelilingnya, tetapi dia boleh berubah untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri kerana situasi-situasi itu. Hai, saya Haidar Hasanuddin, memegang watak sebagai Syafiq Zulkarnain. Jangan lupa saksikan saya dalam Cinta Dalam Sekam hanya di View.